Tips nak buat simpanan apabila dapat gaji. So tuan-puan yang nak mula menyimpan pada gaji bulan ni, pastikan tengok video ini sampai habis, like dan save juga untuk rujukan pada masa akan datang. Tips yang paling berkesan untuk kita buat simpanan apabila waktu gaji. Yang pertama, kita kena bahagi siap-siap gaji kita ikut formula yang disarankan oleh pakar keuangan, iaitu 70% untuk komitmen, 20% kita buat simpanan dan 10% daripada gaji yang kita boleh belanjakan. So apabila kita dah asingkan 20% untuk kita buat simpanan, sebagai contoh gaji RM2,000, kita sepatutnya menyimpan RM400 dan pelbagaikan jenis simpanan. Jangan hanya simpan di satu tempat. Simpan dalam bentuk duit, sebagai contoh simpan tabung haji ataupun ASB, dan simpan juga dalam bentuk emas sebagai simpanan jangka masa yang panjang. Perkara paling penting, apabila dapat gaji, asingkan dulu buat simpanan, barulah kita bayar komitmen dan buat perbelanjaan. So tuan-puan nak mulakan simpanan emas pada bulan ini, senang sahaja, klik saja link dekat profil saya untuk daftar akaun secara percuma dan terus mulakan simpanan emas hari ini dengan serendah RM100. Akhir kata, macam biasalah, senangnya nak simpan emas.